Bayangkan, setiap tahun 17.9 juta orang mati kerana penyakit jantung. Ini bersamaan dengan 1 daripada 3 kematian setiap dunia. Tapi inilah berita yang mengejutkan. Kebanyakan kes ini boleh dielakkan. Hari ini, kami akan tunjukkan kepada anda mengapa serangan jantung bukan sahaja pada orang tua, malah pada kita semua. Dan hari ini saya akan beritahu bagaimana kita sebagai generasi muda boleh jadi sebahagian daripada penyelesaiannya. Sebelum itu, kita mestilah kenal dengan jantung dan sistem peredaran darah dalam badan kita. Jantung ialah organ paling penting dalam badan kita. Apabila dibelah, kita dapat lihat jantung terdiri daripada 4 bahagian, iaitu 2 atrium dan 2 ventricle, di mana 1 atrium dan 1 ventricle berada di belah kanan, manakala 1 lagi atrium dan 1 lagi ventricle berada di belah kiri. Dalam jantung, terdapat vena cava superior, vena cava inferior, aorta, arteri pulmonari, vena pulmonari, injap tricuspid, injap sabit dan injap bicuspid. Seterusnya, mari kita lihat sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada 2, iaitu sistem peredaran pulmonari dan sistem peredaran sistematik. Mesti anda terfikir, macam mana sistem ini bergerak? Mari saya tunjukkan. Pada mulanya, darah beroksigen dari peparu memasuki atrium kiri jantung melalui vena pulmonari dan keluar melalui aorta untuk disalurkan kepada seluruh badan. Seterusnya, darah terdeoksigen daripada seluruh badan melalui vena cava untuk memasuki jantung dan keluar melalui arteri pulmonari. Ini membolehkan jantung menghasilkan denyutan, iaitu diastole yang berbunyi dup dan sistole yang berbunyi loop. Maklumat tentang jantung selebihnya boleh dilihat dalam poster kami. Barulah kita tahu macam mana jantung berfungsi dan sistem peredaran ini. Okey, kita kembali kepada persoalan, iaitu macam mana serangan jantung berlaku. Serangan jantung atau infarksi miokardium berlaku apabila saluran darah jantung tersumbat dengan plak kolesterol, lemak atau darah beku. Apabila tersumbat, darah tak boleh bawa oksigen secukupnya untuk jantung, menyebabkan jantung gagal berfungsi. Siapa je yang berisiko? Orang merokok, orang yang kurang bersenam, orang yang makan tinggi lemak, orang yang obes dan orang yang tertekan. Tetapi semua ini boleh dikawal dengan kita mengubah gaya hidup kita. Di pentas dunia, serangan jantung bukan hanya sekadar masalah kesihatan. Ia adalah krisis kemanusiaan yang merentasi sempadan, status dan generasi. Di negara miskin, nyawa melayang bukan kerana tiada harapan, tetapi kerana tiada hospital, tiada doktor dan tiada ubat. Di negara maju, teknologi semakin canggih, tetapi gaya hidup serba pantas, stres tanpa henti dan makanan terproses membunuh secara senyap. Setiap tahun jutaan keluarga dihancurkan bukan oleh penyakit itu sendiri, tetapi oleh kos rawatan yang mencekik dan kehilangan insan yang tersayang yang menjadi tulang belakang keluarga. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, hampir 85% kematian akibat penyakit jantung berlaku di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Ini bukan statistik kosong. Ini adalah kisah ayah yang tidak pulang, ibu yang terbaring dan anak yang membesar tanpa bimbingan. Dan itulah sebabnya kami hadir dengan satu misi untuk mengubah naratif ini dari penderitaan kepada penyelesaian, dari statistik kepada tindakan. Kerana penyakit jantung bukan hanya menyerang tubuh, ia merobek ekonomi, menghancurkan keluarga dan menunda masa depan. Dan kita takkan berdiam diri lagi. Sebab kita ada jalan keluar untuk mengatasi masalah sakit jantung. Yang pertama, kita mempunyai teknologi yang dapat memantau degupan jantung. Contohnya, smartwatch. Dengan adanya teknologi yang dapat memantau degupan jantung, masalah sakit jantung dapat dikeluarkan dalam kalangan masyarakat umum. Selain itu, disebabkan oleh perkembangan dunia teknologi, kita juga mempunyai kemunculan teknologi AI
Teknologi AI dapat membantu penduduk di kawasan pendalaman untuk mendapatkan rawatan perubatan. Contohnya, sekiranya mereka mengalami atau pernah mempunyai sejarah sakit jantung, mereka boleh mendapatkan rawatan secara susulan melalui bantuan aplikasi AI. Kami, generasi muda, tak boleh hanya duduk diam. Kita boleh mula dari sekolah, keluarga dan juga komuniti. Dengan sebarkan ilmu, menggalakkan gaya hidup yang sihat dan juga bantu orang sekitar. Ingat, serangan jantung bukan sekadar isu perubatan. Ia merupakan cabaran global. Marilah bersama-sama kita selamatkan nyawa di antara kita semua. Ayo, hentikan serangan jantung sebelum ia hentikan nyawa kita.